A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala lan yanala Allah luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, ila akhir ayat. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Haji Ismail selaku mengurusi masjid Maulana apa nak pakak tu? Pengurusi Surau Darussalam Tioman 1, barisan ahli jabatan kuasa, para imam, para bilal, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, yang pertama marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ini masih lagi diberi kesempatan untuk kita berkumpul bersama-sama di dalam surau yang makin lama makin indah saya tengok. Alhamdulillah. Saya baru main minggu lepas hari Ahad baru ni kan, ada akad nikah. Saya upgrade dah ada meja tu. Alhamdulillah. Hari ni upgrade. Dulu ada satu kamera, lah ni ada 2 kamera. Saya takut bulan depan ni dia ada lightman dengan soundman bagi. Tunggu depan cak berang tu. Alhamdulillah, tanya lagi satu inovasi yang sangat-sangat baiklah. Surau pun selesa, alhamdulillah. Baik tuan-tuan, alhamdulillah, pada malam ini, petang tadi saya tengok Jabatan Mufti sudah mula mencerap anak bulan untuk bulan Zulhijjah. Baru ni viral pula, mungkin raya hari Jumaat. Tapi tak terkejut lah pasal ada masa. Sini kalau raya Jumaat, sebenarnya Jumaat juga kali. Buat hari Jumaat juga. Jumaat. Tak apa, itu terpulang pada masing-masing lah. Nanti kita pun tak bincang, itu umum lah. Dah umum dia pun kita bincang. Kalau tidak kita ikut kalender kan. Tapi alhamdulillah, kita tengoklah macam mana sekalipun, kita doakan agar apa sahaja perancangan kita berkenaan dengan korban pada tahun ini berjalan lancar. Alhamdulillah, saya telah diminta oleh Tuan Haji Ismail untuk berkongsi sedikit mengisi masa lapang pada malam ini berkenaan dengan amanah dalam mengendalikan program korban. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam setahun program keagamaan yang paling berat nak dilaksanakan, kena ada manpower banyak, korban. Paling berat yang makan kos banyak, korban. Dan yang paling banyak sekali berkait dengan hukum hakam pun, korban. Sebab tu banyak masjid dia mula banyak buat insentif, kelas insentif, soal jawab, tafakuh fiddin, tentang macam mana nak melaksanakan korban. Jadi saya pun malam ni takut-takut juga ni. Jadi kalau ada yang saya salah ke kongsi, mohon betulkanlah. Sama-sama kita betul-betul memperingati. Baik tuan-tuan, sebelum malam ini insya-Allah kita akan berkongsi 2 half lah. Macam bola kan, ada second half dengan first half. Di first half kita akan berkongsi tentang apa falsafah di sebalik korban. Dan yang kedua barulah kita kongsikan tentang perkara yang perlu kita titik beratkan dalam melaksanakan korban. Sebab korban ni, konsep asal dia, kita ada duit, kita beli lembu. Beli lembu, kalau kita urus sendiri, kita urus sendiri. Kita sembelih lapah, cerai daging, potong tulang, kita bahagi-bahagi. Kalau kita tak mampu macam tu, kita beli lembu, kita upah orang. Panggillah seorang, 2, 3, 4 orang, kita upah. Okay, ni lembu aku nak korban ni, apa urus, sembelih lapah semua, kita pun urus selesai. Kita pun bayar upah dekat geng tadi lah. Kemudian kita agih-agihkan. Itu konsep asas dia macam tu. Dan ada di setengah tempat pun masih buat macam tu. Adik-adik kumpul, beli lembu, panggil orang, bayar upah, kemudian dan itu sendiri yang lagi. Cuma di setengah tempat kita diurus, terutama di bandar-bandar, dia dah berubah sikit konsep tu.
Sebab kita buat dalam bentuk komuniti. Sama ada biasanya yang buat ni masjid, surau. Ada setengah tempat tu pusaka penduduk pembuat. Ada setengah tempat tu ada NGO buat. Jadi apabila konsep dia dah berubah, maka ada hukum hakam yang perlu kita perhatikan, supaya korban kita ni, kita nak korban ni betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil ibrah daripada kisah anak Nabi Adam, korban yang pertama. Perbuatan korban yang pertama ketika Habil dan Qabil, dia berebut nak nikah. Jadi Allah Ta'ala perintahkan supaya dua-dua ni berkorban. Hak yang abang ni, hak Qabil kan, saya pun kadang-kadang terkeliru juga. Lama-lama tak ulang kaji ni terkeliru juga, Habil ke Qabil. Jadi yang seorang tu Qabil pun saya rasa yang abang, hak yang tanah pokok ni. Kalau tak silap, kalau salah saya minta maaf, saya pun terlupa pula mana ni, Habil ke Qabil. Jadi Qabil ni dia seorang penanam, seorang pekebun. Habil pula ialah penternak. Jadi apabila diperintahkan untuk membuat korban, jadi Qabil ni dia membuat korban cukup-cukup syarat. Maksudnya dia ambil buah yang dah rosak, buah yang dah tak boleh dimakan dah pun. Itulah korban dia. Kalau Habil buat, dia pilih kambing hak comel sekali, hak yang gemuk, hak yang berisi, nak bagi korban. Lalu yang diterima ialah korban kepada Habil. Sebab apa? Sebab dibuat dengan penuh keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Qabil tu, dia bukan tak buat korban, dia berkorban juga. Cuma cara dia berkorban itu dengan buat lebih kurang. Asal ada ya, jadi korban. Jadi kita nak korban kita ni tak mau jadi macam tu. Di dunia ni kita korban, kita habiskan duit lagi, korban pun tak murah, kan? Dia jadi macam harga minyak kok, nak korban ni pun. Jadi kita tak mau di dunia ni kita berpenat, berhabis duit untuk korban. Bila kita di akhirat esok, tengok mana korban aku ni tak ada pun. Jadi kita tak mau kita benar-benar macam tu. Sebab korban itu sendiri, perkataan korban itu dia datang daripada perkataan bahasa Arab. Daripada kata akal dia qaraba. Qaraba ni maksudnya dekat. Maksudnya kita melaksanakan korban ni bukan sembelih semata-mata. Kalau setakat sembelih ni hari-hari mau sembelih lembu, tak makin kan, hari-hari sembelih lembu. Jadi apa beza sembelih lembu pada hari raya dengan sembelih lembu yang hari-hari biasa? Sebab sembelih lembu pada hari korban ni dia disertakan dengan elemen mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengambil sedikit daripada harta kita, lalu kita asihkan dan kita laksanakan, ya Allah, ya Tuhanku, inilah korban aku tahun ni untukmu. Dan dengan korban itulah kita didik diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum korban ini, ada ulama yang berpandangan hukum korban ini ialah wajib. Antaranya daripada mazhab Abu Hanifah. Tetapi majoriti ulama berpandangan hukum untuk berkorban ini adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut. Tetapi ada korban yang menjadi wajib, iaitu korban apabila kita bernazar. Kalau kita bernazar, ya Allah, ya Tuhanku, aku bernazar pada tahun ini kalau anakku dapat straight A SPM, nak korban 10 ekor lembu. Waktu nak tu dia janji ramai. Bila dah berjaya dapat 10, barulah mana orang nak cari 10 ekor. Itu yang mula cari, yang mana di skema-skema lembu sekor satu bahagian 200. Itu pun ada juga masalah orang skema lembu pun orang nak scam korban ni. Jadi kalau kita telah bernazar untuk berkorban, maka wajib untuk kita melaksanakan korban. Dan satu benda yang kita kena ingat, korban wajib ni kita tak boleh makan daging dia. Mesti disedekahkan 100%. Jadi kalau nak selamat, lebih baik kita buat korban bukan di tempat kita. Takut-takut nanti dalam tu banyak-banyak daging tu, takut bercampur dengan korban wajib kita pun makan. Tu korbannya nazar. Ada lagi orang yang buat bernazar sekarang ni. Nazar ni
hukum dia harus boleh bernazar. Cuma syarat bernazar ni, yang pertama dia mesti nazar benda yang bukan wajib. Ya Allah, kalaulah anak aku kerja SPM, aku bernazar nak sembahyang 5 waktu. Itu tak jadi nazar tu. Selama ni sembahyang celak-celuk kan. Oh ya Allah, ni kalau anak aku berjaya lah dapat SPM, nak bertanya aku nak sembahyang 5 waktu. Itu tak jadi. Sebab sembahyang 5 waktu tu memang wajib. Yang kedua, tak boleh juga nazar benda yang haram. Ya Allah, kalau nombor aku naik bulan ni, ya Allah, aku nak 9,000. Tak jadi. Ataupun nazar melakukan benda-benda yang haram. Ya Allah, kalau menang lah ni bola ni, nak lari daripada Kuala Lumpur balik ke Kedah, tak pakai baju. Itu suara buat betul lah. Jadi nazar ni buatlah benda-benda yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga setengah ustaz tu dia tidak menggalakkan sangat nazar. Sebab dia kata, bila nak apa-apa baru nak janji dengan Allah Ta'ala itu dan ini, nak beribadah kerana nak ada imbalan. Tetapi hukum nazar asalnya ialah harus. Baik. Jadi fadilat tentang korban ni banyak. Sebab dalam ayat yang saya bacakan sebentar tadi daripada surah Al-Hajj, ayat yang ke-37, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sesekali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah ialah amal yang ikhlas berdasarkan takwa daripada kamu. Maksudnya kita sembelih ni, kalau kita tengok orang-orang yang bukan beragama Islam, dia buat korban, dia buat korban lah, apa-apa korban, dan dia sembah korban itu kepada Tuhan-Tuhan dia. Itu yang sembelih binatang atau depan batu. Tapi Islam tidak ajar benda tu. Kita bukan korban, maksudnya kita sembelih lembu pitak depan masjid. Aku tu imam, siapa sembelih lembu tinggal depan masjid tak? Tetapi yang kita sampai kepada Allah ialah keikhlasan kita dalam korban dan ketakwaan kita dalam berkorban. Sebab kita korban ni sikit je, nak berbanding korban yang dilaksanakan oleh para Nabi dulu lagi lah. Antara Nabi yang banyak berkorban, Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni antara kisah permulaan korban juga. Tadi anak-anak Nabi Adam pun antara kisah korban. Yang seterusnya ni Nabi Ibrahim pun ada kisah korban dia. Jadi Nabi Ibrahim ini dapat anak pada usia yang lanjut. Maksudnya dah berusia, barulah Allah SWT kurniakan kepada Nabi Ibrahim seorang anak, iaitu Nabi Ismail. Dan dahlah lambat dapat anak, Allah perintahkan tinggal isteri dengan anak tu di satu lembah di Arab, itu di Mekah lah. Di Mekah sekarang bukan macam ni. Dulu tak ada apa Mekah, hanya ada pada pasir je, air pun tak ada. Jadi waktu tu sebabkan Nabi Ibrahim ni Nabi, dan itulah perintah yang Allah bagi kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim buat tanpa ragu-ragu. Kalau kita lah kena perintah macam tu, pakai dah. Pakai dah. Sebab itulah para Nabi tu lain dia punya ujian, lain dia punya perintah dia berikan. Sampailah dah lama, dah besar sikit, Nabi Ismail dah besar, Allah perintahkan pula sembelih anak tu. Dah lah tadi mula-mula lambat dapat anak. Dah dapat anak, kena tinggal pula bukannya tinggal di hotel 5 bintang, tinggal di tengah-tengah gurun. Tak ada air, tak ada tempat tinggal, tak ada apa semua. Macam tu je tinggal. Dah lama sikit, dah besar sikit, perintah untuk korban pula anak sendiri. Dan Nabi Ismail pun pada waktu tu, Nabi Ibrahim tanya, wahai anak aku bermimpi sekian-sekian, apa pandangan kamu? Nabi sembang dengan Nabi. Kita pula tiba-tiba pok mai cerita, ni mak weh, aku nak kena sembelih hang ni. Kita anak pun tengok duduk kalau kena macam tu. Tapi sebabkan kedua-duanya adalah Nabi, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, maka dilaksanakan tanpa ada sebarang keraguan.
Sebab itulah kita tak boleh meletakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni atas logik manusia. Kita ada setengah manusia ni dia cuba nak meletakkan logik dalam semua perintah. Logik itu iya, tapi dalam cara kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, perkara pertama ialah ta'abbud, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor satu. Kalau Allah kata lah, walaupun mizan ataupun pemikiran kita ini tak logik benda yang macam ni. Contoh, dulu khinzir kan, khinzir ni memang daripada dulu kita tahu hukumnya adalah haram. Lalu manusia pun mula mencari-cari hikmah pengharaman khinzir tersebut. Maka disenaraikan, okey, hikmah makan khinzir ni yang pertama, daging dia ada virus bakteria yang tidak baik. Kemudian khinzir ni jenis makan apa sahaja, najis dia sendiri pun dia makan. Kemudian adalah 2, 3, 4, 5 nanti hikmah pengharaman khinzir. Tetapi kita nak letak hikmah apa pun sebab pengharaman khinzir, dia mesti start nombor 2, 3, 4. Kalau nak sampai bawah-bawah pun ikutlah. Tetapi dia mesti start dengan nombor 2. Nombor 1 apa dia? Allah suruh. Allah kata macam ni, Allah kata haram-haram lah. Sebab kalau kita letak logik yang macam tu, contohlah satu masa nanti, sekarang pun dah ada. Okey, sebabkan khinzir ni ada bakteria apa semua, kita cipta satu ubat. Lepas makan khinzir, masak lemak, telan ubat ni, jadi selamat daripada bakteria. Ladang ni pun kita ubah, dia tak makan dah najis dia. Dia buang air besar tu yang jatuh, tak duduk dah dengan dia. Jadi boleh tak makan lagi. Kalau kita berpegang yang jenis syarat-syarat yang macam tu, dulu kita tak makan pasal kata benda ni berpenyakit ke, kita tak penyakit dah, boleh makan dah. Jadi tetap tak boleh. Dan benda yang Allah Ta'ala larang tu biasa, yang itulah manusia akan cari manfaat. Khinzir ni daripada hidung sampai ke ekor semua ada manfaat. Yang terbaru ni ada 2 kajian, tukar jantung guna jantung khinzir. Yang satu bertahan hidup tak sampai 1 hari dia rasa. Yang kali kedua bertahan hidup 3 hari. Jadi apa hukum dia kat situ? Boleh tak boleh? Boleh. Ini sakit jantung ni, tak ada harapan dah. Boleh guna jantung khinzir dia. Tak harapan boleh kan? Okey, kita pakai fatwa Imam Mahfudi ya. Okey. Saya pun tak tahu. Itu tunggulah apa yang fatwa yang dikeluarkan. Sebab nak keluar fatwa ni dia kena macam-macam benda lah yang dia akan kira. Jadi kita tunggulah. Tapi satu perkembangan yang menarik adalah jadi dia ada pertemuan antara dari segi perubatan dan juga halal dan haram. Dari segi darurat dia memang boleh. Maksudnya mengambil benda darurat, tetapi benda darurat ni ada kadar-kadar dia. Jadi kita tak payah pening lah, kita serah kepada. Lagipun tajuk kita hari ni pasal korban, dan cerita pasal khinzir pula malam ni. Okey, sampailah tadi disembelih Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, dan kita semua tahu yang Nabi Ismail diganti. Tetapi semangat ataupun ketaatan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail melaksanakan perintah Allah Ta'ala tu, itu yang sangat kita kena hayati dan pelajari. Kita tak ada orang, Allah Ta'ala tak perintah kita sembelih anak kita. Allah Ta'ala perintahkan kita benda yang kita boleh buat, benda yang wajib, sembahyang, puasa, zakat, haji, dan tinggalkan benda yang kita boleh tinggal. Tak ada orang manusia di dunia ini yang dia tak boleh tinggal, dia tak boleh hidup kalau tak minum arak. Tak tahulah kalau Haji pernah jumpa saya, kalau saya tak minum sehari saya mati je. Tak tahulah Haji pernah jumpa, tak ada orang. Jadi apa yang Allah larang tu semua yang boleh kita tinggalkan. Jadi para Nabi pun berkorban. Nabi Musa meninggalkan kehidupannya di istana, lari dan yakin pada Allah Ta'ala. Allah kata Musa belah laut tu. Nabi Musa tak tahu lagi pun laut tu boleh terbelah. Allah kata pergi dekat laut tu belah. Bila yakin pada Allah SWT, barulah belah. Kalau kita guna pemikiran logik kita, macam mana nak letak laut ni,
Nak ni tentera Firaun kat belakang ni. Tak, dan kita nak buat jabatan Pulau Pinang kat sini. Ataupun kisah Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus itu kena terjun dalam laut yang bergelora. Kalau ikut pemikiran logik kita, ini confirm mati ni. Tapi sebab Allah Ta'ala bagi isyarat macam tu, dia tarik undi kan, tarik undi kena. Baru Nabi Yunus tahu ini adalah isyarat daripada Allah SWT. Maka Nabi Yunus pun terjun dengan penuh keyakinan bahawa Allah yang menjaga. Para sahabat berkorban, berdakwah di Mekah. Dakwah di Mekah di macam-macam, dihina, dicaci, diseksa, sampai Allah Ta'ala perintahkan berhijrah ke Madinah. Tinggal keluarga, tinggal harta, tinggal rumah, tinggal sampai Nabi ketika nak berhijrah, Nabi tengok Mekah. Nabi kata, kalau bukan sebab kaum akulah yang halau aku daripada sini, aku takkan tinggalkan Mekah. Tapi tinggal pengorbanan. Jadi sebab syurga itu bukan murah. Syurga itu bukan murah. Jadi nak dapat kepada syurga tu banyak pengorbanan yang kita kena buat. Dan pengorbanan itulah yang perlu kita hayati bersama. Yang keberapa saya boleh hilang. Okey, seterusnya korban ini adalah syiar kepada agama. Ada setengah orang dia tak mau buat korban. Sebab apa? Bagi orang-orang setengah ni, dia kata korban ni yang pertama nampak barbarik, nampak ganas, sembelih binatang ramai-ramai dengan berdarah-darah yang macam tu. Ada pula yang menggunakan menjaga sensitiviti kaum lain. Tak boleh nanti ada kaum lain tengok lembu tu disembelih. Tapi kita kena ingat, sembelih korban ni adalah syiar agama, tanda bahawa kita di sini melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan kena tunjuk bahawa keajizahan agama ada kat situ. Di mana ada orang-orang yang beriman di sini melakukan korban kerana mengharapkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena laksanakan. Yang seterusnya, korban ini juga dapat meningkatkan ihsan yang pertama kepada manusia. Dalam ramai-ramai kita melaksanakan korban ini, kehidupan kita ada orang yang senang, ada orang yang susah. Ada orang yang betul-betul mengharapkan nak makan daging lembu ni waktu korban je. Sekilo berapa lagi? Daging lembu 40 dah. 40 Sekilo ni biasa kadang-kadang sekali masak kan, kalau anak ramai tu. Jadi kadang-kadang ada orang tak dapat nak rasa lagi. Jadi kita pada waktu korban ni lah mula kita prihatin kepada orang-orang yang sekeliling kita yang susah. Dan juga dalam masa yang sama dapat menguatkan hubungan kita sesama masyarakat, bekerjasama, buat korban dan sebagainya. Itu hubungan kita dengan manusia. Dan dalam masa yang sama kita ada hubungan juga dengan binatang. Walaupun dia haiwan, kita diperintahkan untuk buat baik kepada haiwan tersebut. Bukan boleh ikut dan yang buat kat binatang tu. Jadi kita nak sembelih binatang ini ataupun nak sembelih korban ni ada adab-adab dia. Antaranya ialah yang pertama, menajamkan pisau. Kadang-kadang ada kita sampai kita tengok video, toreh tak duduk, seksa binatang tu. Jadi kepada para penyembelih, pastikan pisau kita itu betul-betul tajam. Kalau perlu hantar kedai untuk asal, hantarlah, supaya binatang yang kita korbankan itu tidak terseksa. Seterusnya, kita tidak menyembelih haiwan di hadapan haiwan yang lain. Binatang ni dia tak ada akal, tapi dia ada emosi. Nak baru ni yang anak gajah kena langgam lagi. Habis satu Malaysia tu je. Tengok sedih, tengok ibu gajah. Tu ibu dengan anak binatang tu sama lah juga. Lembu kita nak korban pun dia ada takut dia juga. Jadi dalam satu hadis Nabi sebut, bila ada sahabat ni, dia letak kaki dia atas muka binatang tu,
dia apa? Tajam pisau tu depan binatang tu, Nabi kata, itu bahasa kita kan. Nak bunuh binatang ni berapa kali? Apakah berapa kali kamu nak membunuh binatang ni? Kamu kon. Maksudnya sebelum dia sembelih dia tengok dah. Sudahlah pani pisau tu tajam dah. Jadi bila kita nak sembelih, nak asah pisau, jauh daripada haiwan yang lain. Kalaulah kita terpaksa tambat di tempat-tempat yang dekat, ada setengah-setengah tempat tu nak buat macam mana? Tempat dia dekat, dia pun tak ada ruang yang luas. Carilah apa-apa, paling tidak pun kita cari banner, rentang tu, sembelih tu kita tutup, supaya binatang sebelah tu dia tak tengok. Kemudian ada setengah tu juga, bila dekat-dekat dengan korban ni, dia tak bagi makan binatang. Tu patut kadang-kadang bila kita pilih lembu tu, masa pilih lembu tu gemuk, sehat. Bila sampai tengok, tinggal tulang. Jadi jangan, binatang tu bagi dia makan. Kadang-kadang yang tambat tinggal tu mungkin ada 3 hantar awal kan? Kerana pemekar tu dia hantar awal. Kalau 3 hari lah binatang tu tak makan, tak minum. Jadi jaga, sebab binatang yang kita sebut awal tadi, bila kita nak buat korban, kita nak buat korban yang terbaik, dan kita nak Allah terima yang terbaik, maka kita kena jaga binatang korban kita itu pun dengan terbaik. Ikut banyak lagi ni. Jadi kita sambung masuk kepada perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian dalam melaksanakan ibadah korban sebagai satu institusi ataupun sebagai satu organisasi. Sebab apabila kita melaksanakan ibadah korban ini, kita memegang amanah ramai orang. Kalau 7 sini 7 kan? 7 darab 7 48. 49 Allah palu lah kan, salah TV. Maksudnya kita memegang 49 amanah. Jadi kalau kita nak tengok dengan lebih terperinci, JAKIM ada mengeluarkan satu garis panduan. Garis panduan pelaksanaan korban, boleh tengok dekat situ. Jadi yang paling penting sekali yang perlu kita bagi perhatian ialah pada apa akad yang kita buat antara kita, surau dan juga peserta. Masa dia nak tanda tangan tu kan, kita kena pastikan apa akad yang kita tulis dalam. Biasanya kita akan tulis akad bahawa peserta ni akan mewakilkan kepada kita untuk membeli. Biasanya wakil niat dan sembelih, wakil urus, dan juga wakil untuk akid. Biasanya benda-benda ni yang masjid dan surau buat. Peserta banyak duit, jadi dia akan urus daripada beli, sembelih, lapor, pek, dan kadang-kadang tu sampai ke akid. Jadi akad wakalah tu kena clear. Sebab saya sendiri pun di masjid beberapa kali buat teks wakalah, kita semak dengan kawan-kawan kita yang lebih mahir kan. Betul tak teks macam ni? Kita dah kena ubah, kena sebut. Dan dalam akad kita itu, kita kena clear berapa harga lembu. Okey, kalau kita bayar 900 satu bahagian. Okey, 900 ni berapa harga lembu, berapa kos pengurusan. Ada setengah tu dipecah 3. Kos lembu, kos sembelih dan lapor, dan juga kos pengurusan. Okey, apa boleh sah? Ini apa tepi ya? Okey, buai lagi. Jadi daripada akad tu kita kena pastikan betul. Kemudian perlu jelas wakil. Okey. Kemudian yang perlu kita berhati-hati yang seterusnya ialah tukang sembelih dan petugas tidak boleh mengambil daging sebagai upah. Ada setengah tempat tu mungkin dia nak jimatkan kos, dia kata okeylah, kita tak bagi duit, kita bagi daging. Maka ketika itu hukum dia tak boleh. Tak boleh mengambil daging sebagai upah kepada penyembelih dan juga petugas. Kalau nak bagi pun bagi sebagai orang awam je. Maksudnya dah habis petugas tu, maka dah habis petugas apa semua, dah edar, okey, kemudian dia pun pergi lah masuk balik potong. Kalau dia asnaf, kita bagi dia sebagai asnaf. Kalau dia awam, kita bagi dia sebagai awam. Tetapi mensyaratkan bahawa dia petugas tu dia mesti dapat. Itu dia bukan hadiah tu, dia dah jadi upah.
maka petugas dia kena bersiap sedia kalau dia tak dapat daging. Contoh dia bertugas katalah tahun ni ramai orang. Ramai orang. Habis ekor licin, sampai habis 7 ekor licin, kepala pun hilang. Jadi petugas pun jadi habis-habis dah selesai dah kemas basuh-basuh. Mana bahagian ni? Tak ada dah habis. Mana boleh habis? Kita ni petugas yang pada dia mulalah panjang kita. Tak boleh macam tu. Kalau nak claim upah. Upah boleh. Kita bayar upah. Tapi kalau dia nak claim daging atas sebab dia petugas, sebab dia tukar sebelah, tak boleh. Tu yang kena berjaga-jaga. Maksudnya petugas ni kita kena bagi dia faham. Kadang-kadang pentadbir ni dia faham tau. Tak boleh bagi daging sebagai upah. Cuma kadang-kadang tu bila ada lebihan daging, kita pun bagilah juga. Kebetulan dia pun asnaf, kebetulan dia pun jiran kepada orang yang buat, jadi bagilah. Tapi kalau kata tak ada lah daging, kita tak simpan pun untuk dia, maka dia tak boleh nak claim daging. Nak claim upah boleh, tapi nak claim daging sebagai upah tak boleh. Maksudnya claim token ke claim duit ke boleh. Ya. Amalan dekat surau ni, petugas kita bagi daging. Kalau daging tu kurang, kita bagi satu rumah satu bungkus je lah. Walaupun dia datang 2-3 orang petugas. Bahagian yang kita bagi itu adalah bahagian daripada orang awam, bukan hak pasir miskin. Ya. Orang awam punya yang kita bagi. Ya, maksudnya dia dapat tu bukan atas sebab dia petugas. Bukan. Dia dapat sebab dia jiran kita. Dia atas kapasiti orang awam lah. Dia orang awam. Kalau macam tu tak apa. Tapi kita bagi itu, kalau daging banyak kita bagi semua lah. Kalau daging tu sikit, maknanya setiap satu keluarga satu je. Ya. Walaupun dia datang suami isteri, petugas dua-dua. Tapi kita bagi satu je. Tu pun kita bagi sebab dia orang awam, bukan sebab dia apa? Petugas. Kalau amalan macam tu, alhamdulillah. Sebab kita dah difahamkan macam tu dulu. Ya, betul. Diajar macam tu. Terima bukan atas kapasiti. Bukan atas kapasiti petugas, terima atas kapasiti orang awam ataupun sebab dia asnaf. Tapi kalau kata dia tak dapat, dia mau tak? Alhamdulillah setakat ni kita dah daripada dulu dah Ustaz Lakuan ajar nama pun korban. Itulah pengorbanan kita. Kalau kita tak dapat daging pun, sekurang-kurangnya kita dapat makan sup tulang pun okey dah. Yang itulah pengorbanan kita. Sup tulang tu ambil pada daging korban. Sup tulang tu ambil pada daging korban. Yang buat sup tu. Ataupun masjid beli khas. Tak, kadang-kadang peserta ni dia masuk 2 bahagian, 3 bahagian, dia ambil satu lah. Yang lain tu dia bagi pada surau. Untuk surau buat makan. Kalau macam tu alhamdulillah. Sebab ni nak masuk poin yang depan. Jadi AJK Masjid dan Surau tak boleh sesuka hati mengagihkan. Ini satu benda lagi yang kena clear dengan peserta. Kita pun Ustaz, amalan kita, hak kalau ada 1/3 tu untuk fakir miskin, kita tak usik. Walaupun ada petugas tak dapat lagi apa semua, kita tak ambil itu. Itu fakir miskinnya. Betul. Kita cari fakir miskin, kita edarkan. Kalau ada di antara penduduk yang kategori fakir miskin tapi dia balik kampung, kita simpan. Itu dia. Yang tu yang amalan di sini. Ya. Tapi duk simpan lalu penuh TI. Tak muat. Kadang-kadang setahun pun tak habis. Jadi poin yang seterusnya ialah AJK ataupun petugas ataupun penganjur korban ni, dia tak boleh buat daging korban tu daging dia. Maksudnya dia yang menetapkan. 1/3. Yang lagi 2/3 ni masjid ambil, masjid yang akan uruskan. Kalau lah peserta tu kata dia nak, saya nak semua, saya nak bagi sendiri, dia nak bagi tak? Dekat sini Ustaz, yang kita amalkan, setiap peserta tu kita bagi juga 2 bungkus. Dan yang bahagian peserta tu bahagian peserta. Tapi yang hak fakir miskin untuk dia edarkan sendiri. Hak bahagian dia sebagai peserta dia dapat lah 1/3. Tapi yang bahagian fakir miskin tu,
kita bagi juga 2-3 bungkus untuk dia, dia edarkan sendiri. Kalau dia nak semua, kita bagi tak? Saya nak semua. Setakat ni 3/3. Setakat ni tak ada lagi lah yang minta. Tak ada, kalau dia minta. Kalau dia minta lagi senang, kita pun senang kerja. Kalau dia minta semua, kena bagi. Sebab tu dia punya. Sebab ada setengah masjid ataupun pengajar, dia anggap kata okey, kawan ni masuk, okey ni bahagian hang 2 kilo 3 kilo. Ni masjid yang akan edarkan. Kalau nak buat macam tu, mesti dengan persetujuan peserta. Sebab tu sebelum peserta nak sign wakalah ataupun nak sign agreement ni, biasa kita kena explain. Masjid biasanya kita buat macam ni. Okey, masjid biasanya 1/3 untuk untuk peserta, 1/3 untuk asnaf, 1/3 untuk awam. Dan masjid mohon izin untuk semua bahagian asnaf dan juga bahagian orang awam minta kita wakil kepada masjid. Sebab apa? Sebab masjid kita memang ada kena pasti asnaf, dan kita ada saluran untuk apa? Untuk salurkan kepada asnaf. Sebab ada setengah tu dia nak salur sendiri, tapi bila dia dah ambil semua, dia pun tak tahu nak pergi kat mana. Banyak. Jadi sebelum kita nak agihkan tu, kita bagi dia faham dulu. Kalau dia setuju, okeylah, kita serah pada masjid untuk uruskan. Maka waktu itulah ada wakalah ke itu, wakil untuk agih. Dekat sini kita punya masa dia nak masuk, dia nak serah duit dan dia isi borang tu, masa dia sebut tu, dia serah kesemuanya pada kita. Daripada beli, sembelih, edarkan apa semua, dia serah pada untuk masjid atau surau yang uruskan. Yang dia ambil bahagian dia aja. Itu pun kadang-kadang dia tak ambil. Kalau katalah dia dapat 4 kilo, dia kata saya bagi sekilo je, 3 kilo lagi bagi kau orang. Dia ambil sikit je. Okey, maksudnya kalau ada persefahaman sekian, tak ada masalah. Sebab apa? Di sini Ustaz, alhamdulillah lah, jemaah dia faham, dan kita pun setiap tahun dah kita bagi taklimat sebelum ni kepada peserta dengan petugas. Jadi waktu taklimat itulah yang kena clear kan. Kalau ada soal jawab pun kita clearkan. Sebab pernah ada isu tahun lepas di satu masjid yang agak terkenal. Soal yang kata saya tak sebut, ada orang sebut. Soal apa ni, korban sunat ke, korban nazar ke, so pun kita tanya. Kita tak mau nanti dia dah bernazar, tapi dia tak maklum kepada kita. Kan? Kalau korban nazar, dia tak boleh ambil daging tu. Ya, betul. Dia kena bagi daging. Dia kena bagi tahu. Kalau kata korban sunat semua, so dia kena maklumkan kepada kita. Kalau sini amalannya faham, okey, tak ada masalah. Kita tak mau timbul masalah macam tahun lepas. Ada satu surau, dah ada orang sebut, saya tak mau sebut. Gaduh antara petugas dengan peserta. Kita ada masalah. Sebab peserta dia nak agih sendiri semua. Yang pengajar dia dah set dah. Jadi sebab itulah penting kita ambil pengajaran supaya kita tak mau benda ni berlaku, kita clearkan siap. Tapi kalau dia nak pun, dia nak agih sendiri pun, dia boleh ambil sebahagian lah. Sebab peserta satu ekor lembu tu ada 7 orang. Maknanya dia kena bagi. Kalau katalah 1/3 untuk fakir miskin, ada 70 bungkus, contohlah. So dia ambil 10 bungkus je lah. Kan dia tak boleh ambil 70. Dia ambil yang bahagian dia lah. Kan? Dia tak ambil sekor lah. Tak boleh. Dia ambil yang bahagian dia, satu bahagian. Kecuali lah dia masuk 7 bahagian tu, satu keluarga. Keluarga dia saja. Boleh dia ambil semua. Setakat ni, tapi tak ada lagi dah. Kalau tak ada lagi, alhamdulillah lah. Jadi sama-sama ingat lah. Tapi kita pun bagi juga daging yang hak fakir miskin tu untuk dia sendiri edarkan. Dia nak bagi kepada jiran dia ke yang miskin ataupun kenalan dia ke, dia bagi sendiri. Itu kita bagi juga. Sebahagian lagi kita edarkan sendiri. Okey lah, macam tu cantik lah. Maksudnya benda-benda yang selalunya berlaku kita telah elakkan. Tapi masalah kita yang kita hadapi sini ni, sekarang ni, susah nak cari fakir miskin. Susah
Susah. Datang kat masjid lah. Masjid banyak orang miskin. Susah nak cari. Yang betul-betul kategori fakir miskin tu susah nak cari. Dia susah sebab surah Darussalam dia cover Seri Kemah 1. Kalau masjid kita cover daripada Seri Seri apa? Langkawi ke Seri Kedah hujung sekali tu? Langkawi sampai ke Blok F. Jadi kalau rasa lebih, halo awal. Nanti kita cuba salurkan. Yang hak fakir miskin tadi tu kita bagi juga kepada peserta untuk dia sendiri edarkan fakir miskin. Sebab apa? Yang lepas-lepas kalau kita sendiri edarkan keseluruhan yang 1/3 fakir miskin tu tak habis. Lebih. Sebab fakir miskin tak ramai kategori dia kan. Masih ada lagi baki. Jadi kita terpaksa cari orang luar pula. Jadi kita bagi pada peserta dia sendiri. Kalau dia yang bagi. Dia sendiri bagi. Dia sendiri yang beratkan. Yang tu membantu lah. Fakir miskin ada paras juga yang biasanya bila nak menetapkan fakir miskin ni kita rujuk kepada hak kifayah. Hak kifayah yang ditetapkan oleh Mawib. Kalau buka dalam Mawib cari hak kifayah. Jadi adalah dia punya perkiraan dia dekat situ. Macam kalkulator, masuk isi dan semua, kalkulate, baru dia akan keluar apa nama bawah tu dia ni fakir ke, ini miskin ke, dia ada. Tapi kita tak tanyalah cik ni gaji berapa, tak isi. Jadi kita boleh anggarkanlah berapa pendapatan isi rumah. Contoh kita tengok rumah sebelah rumah depan tu, laki dia kerja bawa Grab, bini sudi rumah. Kita agak dia ni memang tak fakir miskin, tak miskin fakir. Takkan kita nak pergi tanya kan, cik gaji berapa, isi dalam kalkulator. Okey, tekan fakir, okey tekan miskin. Jadi kita boleh agak lah tengok kira kita kan, kita tahu dia kerja apa, isi dia kerja apa, agak-agak pendapatan rumah dia macam mana. Jadi boleh rujuk dengan hak kifayah. Tengok kata ikut itu apa nama, atas kebijaksanaan pengajuh lah. Sebab ada asnah kadang-kadang pergi menancung luar negara, imam pun tak pergi menancung luar negara hari ni. Kat sini bila time kita edarkan daging tu pada fakir miskin, peserta orang awam semua tu, akan ada bangla-bangla yang datang. Bangla ni kita nak buruh dia kategori apa? Fakir miskin ke orang awam ke? Kalau kita tak tahu dia kategori apa, biasa kita bagi atas tiket awam je lah. Tapi kebiasaannya orang yang kerja merantau, biasanya dia akan jadi asnah ataupun fakir miskin. Kalau dia expert, orang-orang yang luar negara, foreigner yang bekerja tapi expert, jaranglah dia akan main untuk minta daging ni. Sidak-sidak dia yang masuk korban. Kadang-kadang orang luar negara dia ambil sekor, kita yang malu, kita ambil satu je. Tapi kalau orang asing pun, kita jangan pandang dia orang asing, dia tetap orang Islam. Kita kadang-kadang sedih pun ada juga, sebabkan dia warga asing, kita layan dia kelas kedua. Tapi kalau dia satu rumah 10 orang 10 kilo balik tu, tu pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah kan. Habis kat satu rumah dia tu, pandai-pandai lah. Jangan kita tak pergi langsung. Jangan nafikan hak dia sebagai orang Islam. Selalu macam tu Ustaz. Dia datang satu rumah kan. Tapi kalau ada yang daging yang hak orang awam tu, kita bagi. Tapi kalau tak ada, kita bagi takat mana yang ada aja. Kita tak bagilah semua. Tengok pada kebiasaan lah. Kalau setiap tahun kita tengok macam daging kita biasanya ada lebih, kita bagilah. Tapi kalau biasanya daging setiap tahun tak cukup, kita runding lah dengan dia. Kita tak boleh nak bagi kat dia semua, nak bagi orang ni juga rasa. Jadi at least kalau dia 10 orang, satu rumah dapat 3 kilo jadi lah. Maksudnya kita nak kalau boleh benda tu dapat rasa ni, tapi jangan nafikan hak dia untuk dapat. Kita kadang-kadang nampak orang bangla ke apa, terus kita tutup itu. Kat sini kita bagilah. Azan kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik, insya-Allah. Sebagai penutup, korban ini dia mengajar kita tentang 3 dimensi hubungan. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Jadi korban ini bukan seperti yang kita sebut pada awal perkongsian tadi, dia bukan sembelih macam sembelih hari biasa-biasa. Dia adalah sembelih yang khas kita buat kerana Allah Subhanahu. Dan sembelih ini bukan kerana mampu, tapi kerana mahu. Berapa ramai orang yang pada pandangan mata kita tengok dia ni orang susah. Kerja pun gaji bukanlah besar mana pun. Adalah KWSP sikit-sikit. Tapi tiap tahun tanpa gagal dia yang akan masuk korban dulu. Ada juga orang yang pada pandangan kita nampak orang senang. Tabakan kita kot seronok-seronok. Tapi kadang-kadang dia tak buat korban. Sebab kadang-kadang dia rasa tak ada kepentingan pun dia nak buat korban. Tapi kita lihat korban ini ialah satu lambang manifestasi rasa takwa kita kepada Allah SWT. Inilah sebahagian daripada harta kita yang kita korbankan kerana Allah, dan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Dan ini adalah satu perkongsian di sekadar mujarabat. Mujarabat ni dia tak ada dalil, dia hanya perkongsian pengalaman. Perkongsian pengalaman bahawa kalau selalu kita buat korban, tahun-tahun tu rezeki kita murah. Tapi ini dia tak ada dalil apa-apa lah. Dia cuma mujarabat, perkongsian pengalaman daripada alim ulama yang terdahulu, pengalaman orang yang buat korban. Ada orang tu dia kongsi kalau tahun tu dia tak buat korban, rasa macam sempit rezeki dia. Kalau dia buat korban, rasa luas rezeki. Jadi kita taklah kata tu fadilat dia. Cuma tu hanya sekadar perkongsian. Yang kedua adalah hubungan kita dengan manusia. Yang pertama, menjaga amanah manusia. Apabila kita sebagai penganjur, kita memegang amanah daripada peserta, supaya peserta bila dibayar kepada kita untuk kita uruskan, dia mengharapkan korban yang dia buat kerana Allah Ta'ala itu sampai.
Jangan disebabkan kesilapan daripada kita, maka korban dia tu menjadi cacat. Lembu sampai patah kaki pula. Macam mana ni patah kaki ni? Sembelih lah dia pantau pun. Tu adalah amanah kita sebagai pengajut. Cacat ke, telinga terputih ke. Jadi lembu yang tak dia buat korban, kita korbankan. Satu lagi kena berhati-hati bila sembelih. Bila lepas kita sembelih tu, kena pastikan putus semua. Dia punya halkum dengan saluran makanan. Dan kalau boleh dua yang wajah dari kiri kanan ni pun putus. Orang marah. Jadi kita tak mau benda tu menjadi bangkai. Baiknya kalau orang yang kurang pengalaman ni ada seorang bantu tengok. Putus tak putus? Dia putus Ustaz. Tapi kadang dia sumbat. Kita kena potong balik supaya darah dia pancur. Maksudnya kita jangan tinggal. Sebab tu kalau kita kurang pengalaman, baru-baru nak belajar sembelih, kena ada orang pengalaman pantau. Kena tengok. Kalau kita dah angkat macam tak putus lagi, baru kita bagi. Dia tak mau nanti. Jadi bangkai macam tu je. Siapa nak ganti? Bukan murah tu, 5,000 orang tengok pun. Pisau kena tajam. Hubungan kita dengan manusia. Yang kedua tadi, yang tadilah kita memberi sedekah makanan kepada fakir miskin. Yang ketiga, hubungan kita dengan haiwan. Haiwan itu makhluk Allah. Kita sebagai khalifah yang dilantik oleh Allah Ta'ala kena berlaku ihsan kepada binatang. Walaupun dia nak disembelih, jadi kita sembelih dengan sebaik-baik sembelih. Pisau tajam, jangan sembelih depan binatang dan sebagainya yang kita kongsikan tadilah. Jadi di akhir pengusian ini, marilah sama-sama kita mengambil ruang untuk kita sama-sama tengok balik, kita lakukan yang terbaik. Moga-moga yang melaksanakan korban pun mendapat korban yang terbaik. Dan kita yang kadang-kadang tak buat korban pun, tetapi semangat membantu korban itu pun Allah Ta'ala kira sebagai satu kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.